dalam ni. Okay. Malam ni Kak Mi buat rendang ayam. So, bahan-bahan yang Kak Mi blend ni, dalam ni ada kunyit hidup. Ni Kak Mi buat untuk 3 ekor ayam. So, depends on korang kurangkan sikit lah. Tengok pada banyak mana ayam. Okay, Kak Mi buat 3 ekor ayam. So, dia ada dalam ni ada kunyit hidup, ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, halia sikit, lada jarum. Bawang putih, bawang merah, kunyit, halia, lengkuas, lada jarum. And then kita masukkan serai. Biasanya serai Kak Mi akan blend sekali, tapi malam ni Kak Mi malas nak blend serai sekali. So Kak Mi masukkan serai yang diketuk sahaja. Lepas dah tumis sekejap, warna kekuningan macam tu, lepas tu kita masukkan lada giling, lada kisar, ataupun orang Terengganu panggil lada bol. Tengok warna lah, macam Kak Mi suka dia merah sikit, so Kak Mi masuk banyak sikit, dalam 5-6 sudu gitu. Terpulang pada banyak mana ayam dan warna yang awak nak. Okay, tak ada yang salah pun dalam resepi, tak ada yang betul, tak ada yang salah, yang penting sedap. Bila dah naik minyak macam ni, lepas tu kita masukkan gula melaka. Ni kita masukkan santan. Kalau korang nak masukkan ayam dulu pun boleh, tapi Kak Mi pilih untuk masukkan santan dulu. Kak Mi nak masak santan dulu sebab Kak Mi tak nak ayam Kak Mi hancur. Sebab rendang ni kita buat lama, so Kak Mi nak ayam Kak Mi tak hancur, so Kak Mi nak masak santan dulu. Lepas tu masukkan air, okay, dalam 2 kotak santan ni. Kak Mi juga masukkan kerisik. Kak Mi pakai kerisik ni 2 paket. Kak Mi masukkan awal. Sebabnya itulah, kita tak nak ayam kita hancur. Sebab nanti kita nak kucau tu payah kalau kita letak kerisik kemudian. Depends on you, nak letak awal ke lambat ke, rasa yang ni sama je. Cuma bezanya kalau tak macam minyak awal-awal tu yang akan membuatkan rasa beza. Kena pecah minyak masa awal-awal. Tapi yang kemudian bahan-bahan lain ni, nak letak awal tu kemudian tu rasa dia tak lari. Letak kerisik, lepas tu senang nak masak kerisik tu, dia tak adalah nak kena gaul ayam awak tu. Kak Mi suka letak ayam kemudian. Depends, ada orang suka letak ayam awal, tapi nanti Kak Mi tak nak rendang ayam Kak Mi hancur. So Kak Mi letak bahan-bahan yang ni awal sebelum ayam. Now Kak Mi tukar periuk besar sikit. Barulah kita masukkan kita punya ayam. Kita tambah lagi 1 kotak lagi santan. Kak Mi memang pakai santan kotak kara je. Kak Mi tak pakai santan yang ori. Kak Mi tak pandai. Nak beli banyak mana tak pandai. Kalau kotak ni saya tahu berapa kotak saya nak kena guna. Lepas tu kita masukkan daun limau purut dengan daun kunyit. Daun limau purut, daun kunyit Kak Mi petik kat luar je. Subur gila daun kunyit Kak Mi, bercampur-campur. Tunggu sokma bila nak buat rendang. Sebab buat rendang je boleh petik daun kunyit dengan masak lemak. Tapi masak lemak Kak Mi tak letak sangat daun kunyit. So rendang is ready. Malam ni kita buat dia berkuah sikit lagi. Berkuah macam ni sebab besok kita akan panaskan. So besok baru kita bagi dia kering betul-betul. Untuk makan malam ni nak makan dengan nasi putih dulu. So kita bagi dia berkuah sikit. Besok baru betul-betul kering. By the way, now Kak Mi nak buat nasi kunyit. Jom Kak Mi ajar korang nasi kunyit cara Kak Mi. Yang ni kita boleh biarkan sikit lagi. Lepas tu kita boleh tutup api. Besok bangun panaskan untuk yang betul-betul kering sikit. Nak makan dengan nasi kunyit dengan ketupat. Ini beras pulut kita dah cuci dah. Lepas tu masukkan, penting tau, asam keping. Basuh asam keping, masukkan asam keping. Sebab apa? Sebab asam keping ni lah yang akan melembutkan you punya pulut tu, lembut-lembut gila. Lepas tu masukkan serbuk kunyit. And then you kucau-kucau. Tengoklah warna kuning macam mana yang awak nak. Kalau nak kuning sikit-sikit je, sikit je lah. Kalau nak kuning betul, tambahlah serbuk kunyit lagi. Dia tak ada rasa pun serbuk kunyit ni. Dia bagi warna je yang ni. Lepas tu yang ni rendam. Kalau boleh, macam Kak Mi ni semalaman lah Kak Mi akan masuk peti ais. Besok pagi baru Kak Mi kukus. Kak Mi kukus 2 kali tau. So kalau korang paling cepat boleh rendam dalam 2 jam, 3 jam macam tu. Ni macam Kak Mi tak cukup kunyit, so masukkan sikit lagi, 1 sudu lagi. Good morning. So ni kita punya nasi kunyit yang kita dah rendam 1 malam. Kita keluarkan dulu asam keping. Okay, yang biji-biji tu don't worry, itu daripada kita punya serbuk kunyit.
daripada serbuk kunyit kita. So kita buang dulu air kuning-kuning atas tu semua tu, kucang-kucang kita buang air dia. And then kita kukus. Kukus tu letak dalam panas sikit, on ni sikit. Kita buang dulu air dia, jom kita kukus. Kukus kosong je dulu first. Saya suka kuning macam ni je. Kalau you all nak kuning lagi, you all letaklah lagi kunyit tu malam. Ni Kak Mi rendam semalaman, letaklah peti ais. Kita kukus yang ni dalam setengah jam dulu. Okay, korang Kak Mi lupa bagi tahu ni Kak Mi buat 2 kilo, okey, 2 kilo. Sementara tunggu kukus nasi kunyit, lepas tu kita nak buat dia punya yang kedua. Mula-mula kita letak santan. Yang kedua ni macam orang kata ni nak kukus untuk yang kedua dah ada berlemak-lemaknya lah. Santan 2 bekas, 1 kotak untuk 1 kilo. So Kak Mi buat 2 kilo, so 2 lah. Lepas tu letakkan air panas. Masukkan gula dengan garam. Yang ni saya cukup rasa. Nak suka manis letak lebih gula. Nak suka masin letak lebih garam. Ni awak rasalah sendiri. Lepas tu ni nasi kunyit yang kita kukus tadi, kita masukkan dalam yang kita dah bancuh ni. Berasap weh. Aduh, masukkan semua. Kak Mi suka masukkan lagi. Ada orang dia tabur atas je, tapi macam dok rata. Kak Mi suka masukkan macam ni supaya betul-betul rata. Pada gaul gini, kita pun kukus balik. Tapi kukus balik ni dalam 10-15 minit je. Lepas tu siap nasi kunyit kita. Nasi kunyit and rendang ayam. Dah. Jom makan. So, nasi kunyit. Oh, kita balik ayam aku. Makan dengan topak sedap. Tepung towing, kita baru tu. Kat towing tu sampai sudah baru. Gaya je ni. Masak banyak-banyak. Untuk adik-adik je semua. Towing free je, clean. Tengok dekat 2 kilo dah kok nasi kunyit. Laku. Ayam 2 ekor dah habis. Dia tahu kemarin satu je. Semua menambah-nambah, alhamdulillah.